Di Merlimau, Melaka, sebuah madrasah yang pernah menjadi pusat pengajian Islam, iaitu Madrasah Al-Rabaniyah, kini berada dalam keadaan menyedihkan tanpa sebarang penjagaan. Bangunan ini dahulunya dibina hasil sumbangan wakaf orang ramai, dengan anggaran kos mencecah 1.8 juta ringgit dan pernah menempatkan hampir 200 orang pelajar tahfiz. Namun, selepas kematian pengerusinya pada tahun 2018, berlaku perebutan kuasa dalam pengurusan sehingga menyebabkan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan membatalkan status pendaftaran madrasah ini pada tahun berikutnya. Sejak itu, bekas ahli jawatan kuasa tidak lagi dibenarkan memasuki kawasan tersebut dan premis dibiarkan terbiar serta dipenuhi semak samun. Bangunan ini juga telah dipecah masuk oleh individu tidak bertanggungjawab yang mencuri barangan berharga. Kitab-kitab agama dan naskah Al-Quran turut dibiarkan berselerak di atas lantai, menggambarkan keadaan yang amat memilukan. Lebih menyeramkan, beberapa kumpulan paranormal yang menjalankan eksplorasi di lokasi ini mendakwa terdengar suara-suara misteri dan terlihat kelibat entiti yang tidak dikenali berkeliaran pada waktu malam.